Assalamualaikum semua. Saya Asfal dari kelas 3 Ibnu Khaldun. Saya akan membacakan sebuah hadis daripada Imam Nawawi. Hadis ke-15. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Pertama, menyebarkan kasih sayang sesama manusia. Kedua, menjaga lidah. Berfikir dulu sebelum berkata. Ketiga, memuliakan dan menghormati jiran. Keempat, memuliakan dan melayan tetamu dengan baik. Sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum.